Assalamualaikum. Hari ini urusan Ami peribadi selesai, Alhamdulillah. Guess what? Ami ada surprise. Surprise. Tada! Tiba-tiba beralih kemari. Kan Ami janji nak bawa pasir, simen kan kat belah sana. So malam tadi adalah kerahan beberapa tenaga sedikit berlaku. Kan? Jadi berjayalah sangka ini dipindahkan kemari. So mencungak-cungak biasalah tengah hari kan. Cuaca tengah panas, dia auto lah. So hari ni sebab apa? Ami nak mencuci. Semalam dah sapu-sapu sebelum ni. Tapi pagi tadi ada serangan kerengga. Serangan kerengga yang begitu hebat. Anak-anak kucing pula tengok mak dia dah hajar makan, dia muntah ke apa. So Ami kena buat cuci besar-besaran lah. Cucian besar-besaran. Tengoklah. Nak jadikan cerita. Malam tadi Ami takut dia orang takut kan. Ni pasal langsir. Okey lah tu pasal langsir. Yang ni. Apa kes Ami pasang terbalik. Apa nak jadi dengan Ami ni. Siang pun aku nampak. Hawang tu. So nanti nak ubah balik lah. Malam tadi macam tergesa-gesa pasang. Nanti nak adjust balik lah. Macam mana lah. Okay, so sekarang nak cuci dulu. Yang ni, so kita terpaksa pindah lah. Ni terpaksa kosongkan kawasan ni. Terpaksa kosongkan. InsyaAllah tak bila lah nanti. Mungkin seminggu 2 lagi. Tak tahulah. Slow lah. So ni sekarang berada di sini. So mereka ini ada di sini. Tada. RM3. Ami rasa macam ada Ami nak buat satu perubahan besar lagi lah. Mampulah nenek marah. Ubah. Okey lah, nak basuh sekejap. Baru siap berus dan sabun. Memang keladak sikit lah kan. Pasir, bekas-bekas pasir, simen semua. Semalam sapu je lah. Hari ni berus. Dia masalahnya bekas pasir dia tu kena beli lain lah. Sebab dia punya tu macam rendah. Jadi bila setiap kali dia macam kais-kais tu, pasir tu terkeluar. Jadi dah jadi macam, takkan kita nak kaup kan macam tu. Dah pasir sapu keluar. Jadi susah mana tu dia jadi berlekit kat situ. Satu kerja pula nak kena jiwus lagi. Okay, sambung balik.